Beli baju ada label, kita potong. Pasal tak tahu apa. Dekat setiap baju ni ada label tau. So, cara-cara penjagaan dia, dia kata hand wash cold spare alert. Dia kata cuci tangan asing. Asing tau, dia tak boleh basuh. Mesin basuh ni boleh je. Tapi nak jaga yang betul-betul jaga tu guna tangan lah Lepas tu dia kata after each wearing. Kira setiap dia lepas kali pakai tu, korang kena basuh. Setiap kali pakai je basuh. Setiap kali pakai je basuh. So korang tak boleh pegang lah kira baju ni. Korang kena jaga elok-elok. Ini non-chlorine bleach. Dia resistant chlorine. Line dry. Line dry ni pengeringan gantung. So korang nak keringkan dia just gantung je. Tak boleh sidai macam tu, korang gantung je. Lepas ni, nature ni tak boleh sereka. Tak boleh iron. Mana boleh iron? Ingat ni cotton. Bukan, ni bukan cotton. Ramai ingat baju semua ni cotton. Tak. Kita punya ni bukan cotton. Tu ni. Beli baju ada label, kita potong. Pasal tak tahu apa-apa. Kita label ni penting tu. Tahu tak label kat mana? Tak tahu. Tak tahu. Dekat baju dia ni belah kiri. Dalam tau. Ada label. Ada label kat sini dia tulis dah. Ada material dia apa. Made in mana.